Hari ni kan aku nak share tentang pertumbuhan akaun-akaun aku kat semua platform yang aku post video aku lah. Dan benda ni aku tengok dari segi analytics. Sebab apa? Kalau nak cakap dari segi duit tak masuk lagi. Nak cakap dari segi prospek pun belum masuk lagi. Jadi aku cerita pasal analytics lah. Sebab bila nampak akaun ni growing, benda tu yang buat aku keep going supaya aku dapat harvest hasil dia kat ujung. Kan? Maknanya sekarang ni masih proses pertumbuhan. Belum waktunya untuk harvest hasil dia. Okey, dengan yang paling simple sekali, yang paling sikit sekali growth. Meta, Instagram, Facebook, Thread. Memang dari segi pertambahan follower tu tak ada. Facebook ada sikit lah. View pun puluh-puluh dan 100 lebih, itu saja. So nothing interesting about Meta. YouTube ni menarik. Sebab apa? Mula-mula aku ingat shorts aku ni bila aku post, orang tengok dan aku tengoklah adalah like. But then dia single digit. Maknanya paling pun 9. But then aku sedar ada video shorts aku yang dah jadi 2 digit. Aku tengok ada yang belas-belas. Which is quite interesting bagi aku. Termasuklah video panjang. Ada juga yang dah dapat like. Aku tak expect orang nak tengok video panjang aku. Sebab yelah setting dia macam ni kan. Tak macam orang lain, ada edit, ada tulisan, everything. Aku just storytelling je. Tapi ada orang like. And then bila aku check analytics, ada 1 hour watch time. That means ada orang tengok video panjang aku. Aku rasa mungkin dah sedikit-sedikit aku dapat audience aku. So benda macam ni lah yang buat aku keep going. TikTok lebih interesting recent ni. Baru-baru ni je. Sebab apa? Dalam minggu lepas, aku rasa Jumaat kot. Jumaat ke Khamis ke, I don't know. Video pendek yang aku buat setiap hari tu, yang harga emas hari ni tu, tiba-tiba dia dah melebihi, dia dah jadi ribu-ribu. Sebelum ni, dia tak lebih 200 pun. Dia tak lebih 200. Sebab tu aku macam, best lah YouTube ni. Aku boleh ada peluang untuk dapat 1000 views. Aku boleh dapat 500, 600, 700, 800 views. Kalau TikTok, 200 dia stop. But recently, 16,000. Ada yang 3,000. Ada yang dah 23,000. So, aku rasa aku dah start dapat audience dekat TikTok. And then follower pun dah bertambah. Dari segi YouTube, aku perasan sesuatu. Dari 0 ke 10, ambil masa lebih panjang. Maknanya 0 ke 10 subscriber. Masanya panjang tau untuk aku dapat. Maknanya 10 subscriber pertama. Aku rasa mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu. Tapi dari 100 ke 110, 3 ke 4 hari. So, pertumbuhan subscriber tu dia macam dah mula laju lah. And then untuk TikTok pun, aku rasa dalam 2-3 hari ni dah naik 100 lebih. Jadi benda ni lah, benda kecil-kecil ni lah yang buat aku nak teruskan buat konten, post lagi supaya apa? Benda ni numbers game. Maknanya semakin ramai orang, daripada sekian ribu tu, mungkin aku akan dapat 1-2 prospek yang akan bantu aku untuk kembangkan bisnes aku lah dan dapatkan income. Tu dia, benda ni numbers game. Maknanya kena keep going. Kan? Dan aku kena celebrate lah benda yang kecil-kecil ni. Sebab siapa nak celebrate? Siapa nak celebrate dengan aku? Siapa yang nak tepuk tangan? Yeay Farhan, best. No. Makin ramai orang subscribe, makin ramai orang follow, aku semakin mendapat yang dikatakan social proof. Korang tengok something, satu account dengan 0 subscriber, 0 follower, kan? Mesti macam, kenapa dia ni? Oh, ni account baru ke? Dia betul ke nak buat konten? Bagus ke konten dia? Tapi bila dah sentiasa post
content library tu jadi banyak tau. Content tu jadi banyak. Jadi bila orang buka file, banyak lah content dia. And mungkin ada orang yang akan fikir, bestnya content dia ni. Dan aku tak cakap pasal aku lah, aku cakap pasal secara general. So benda ni lah yang jadi social proof, kan? Dan semakin banyak video dalam content library tu, maknanya semakin banyak waktu dan effort yang orang tu dah buat dah. Dan benda tu boleh menarik minat orang-orang yang kali pertama tengok. Oh, banyaklah content dia. Okeylah, subscribe lah. Okeylah, follow lah. Kan? Jadi aku akan terus post konten-konten pendek, konten-konten panjang macam ni 2 minggu sekali, supaya dapat attract lebih ramai lagi, supaya akaun-akaun aku ni grow lebih besar, and from that boleh convert pada paying customer. That's the whole objective. And aku tak tahu kalau contohnya akan datang bila aku pergi join booth ke, bila aku ajak, hey jumpa aku kat sini, and then ada yang datang sebab dia tengok video aku kan. And of course, diorang pun boleh jadi customer aku. That's the whole objective of me doing this. It's a long process. Inilah yang namanya perjuangan demi segenggam belian sejongkok emas. Benda ni aku kena keep going. Kalau aku stop sekarang, habis. Sia-sia je aku selama ni luangkan waktu. Tak tahulah kalau tiba-tiba je aku dapat duit free kan, berapa ratus ribu kan. Then I have a valid reason to quit lah, to quit instantly. But I don't have that kind of money now. Jadi, kena terus bekerja. Okay lah. Bagi yang nak tengok vlog-vlog sebelum ni, aku ada letak kat sini. Dan yang nak tengok dari nombor 1 vlog aku letak kat sini juga. Yang dah tengok, aku sangat-sangat hargai. Thank you sebab dah dengar aku bercakap, cerita tentang perjuangan aku ni, perjalanan aku ni. It's a long journey. It's a long journey. Tapi tak apalah. Bertahan. Assalamualaikum.